Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang kembali ke Johor Bahru. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda mural-mural dan seni jalanan atau street art di Bandaraya Johor Bahru. Kita mulakan dengan bangunan Bukit Timbalan. Dengan bas lama, bas awam, dan Bukit Timbalan ni kalau anda pusing ke sebelah sini, nampak bangunan yang sebenar di sana. Betul-betul belakang Bank Negara. First Grand Prix in Malaysia. Saya kena Google yang tentang ini, First Grand Prix. Perlombaan Grand Prix pertama di Malaysia adakah berlaku di Johor Bahru? Stem Pos Malaysia yang mempotretkan gambar almarhum Sultan Johor, Sultan Abu Bakar. Sungai Segit yang dulunya boleh dilalui menggunakan sampan dan perahu, Istana Bukit Sirin, yang ini istimewa kepada saya, special. Menara Pintu Air. Menara ni dah tak wujud lagi, telah dirobohkan, tetapi saya semasa saya berumur, saya ingat saya umur 7 atau 8 tahun, saya masih berpeluang untuk menaiki dan memasuki menara ini. Tapi pada zaman itu cuma ada kamera saja dan saya dah tak ingat mana saya simpan gambarnya. Sayang. Mungkin kalau saya belik-belik album lama mak saya, mungkin saya dapat jumpa. InsyaAllah kalau saya jumpa, saya akan postkan di sini. Kat sana ada lagi. Kita teruskan sini dululah, baru kita masuk ke laluan ini ya. Boleh kata ini ialah taiko-taiko Johor Bahru. Tokoh-tokoh lama yang membantu membangunkan Johor Bahru. Jasa mau dikenang. Ada juga mural-mural yang moden, yang abstrak, yang ada mesej tersendiri. Tetapi saya lebih berminat kepada yang antique, vintage. Kenapa dah tak banyak Seingat saya ada banyak, tetapi mungkin dah ditukar. Yang tinggal cuma yang moden-moden. Yang ini masih ada. Laksa Johor, Gambir, salah satu produk utama negeri Johor. Tak tahu, tak pasti sama ada masih dikeluarkan secara besar-besaran atau tidak. Gambir sebab digunakan untuk orang lama kan, bila mereka makan sirih, mereka perlukan gambir untuk dijadikan salah satu ramuannya. Tapi mungkin sekarang tak pasti. Songket Johor, kain songket. Mungkin warnanya dah pudar kerana terdedah kepada elemen luaran, hujan, panas kan. Nenas, salah satu produk
utama negeri Johor juga, selain daripada kelapa sawit. Tak tahu kelapa sawit ada lagi. Oh, lada hitam pun, ya betul, lada hitam. Tabla, salah satu alat muzik kaum India. Joget Zapin, tarian terkenal orang Johor. Ini ialah hulu alat muzik gambus. Ini ialah alat muziknya. So dia punya hulu tu dekat atas sana lah. Dan ada juga tali di sini. Mungkin banyak. Oh, ada banyak. Ada banyak tapi dah putus. Vandalisme. Kan? Dan yang terakhir di sini ialah mi Bandung Muar. Kenapa mi Bandung Muar terkenal? Kerana yang di Muar memang yang paling sedap. Kalau anda nak merasai mi Bandung tersedap di Johor, mungkin di Malaysia, pergi ke Muar. Okey, kita cepat-cepat lalu balik laluan ini kerana kita nak masuk ke jalan susur yang ini. Kita ada dua jalan susur. Kita pergi yang pertama sini. Mulakan dengan awak ni, saya pun tak faham siapa ni. Mungkin seni moden yang kita tak kenal. Setakat macam anime, dan ada nama-nama di sini yang tak dapat dibaca sebab mungkin mata saya mata orang tua. Ini ialah tulisan orang muda. Lada hitam. Dan bila kita pusing ke sini, kita boleh nampak simbolik keharmonian hidup di negeri Johor berbilang bangsa. Kat sini kan, kaum Cina pun pandai minum teh ais ikat tepi. Dan ini ialah nasi ambeng. Nasi ambeng ke? Memang saya lihat ada nasi putih, cili padi. Oh, ni nasi daun pisang. Nasi daun pisang tetapi dicampurkan dengan elemen-elemen kerana nasi daun pisang terkenal daripada kaum India, tetapi difusionkan kerana sini ada dumpling, ada dimsum milik orang China, dan ada laksa nyonya, ada tempe orang Melayu, mi goreng dan kari pap. Okay, ini ialah mungkin ini ialah mi hun orang kaum Cina kerana dimakan dengan chopstick. Sangat simbolik. Saya suka gambar ni. Kita mungkin buat sebagai thumbnail. Ada lagi gambar-gambar simbol kesatuan berbagai kaum di negeri Johor. Dan kita cepat-cepat ke sana semula untuk pergi ke laluan susur yang kedua. Okay, sementara kita jalan ni, nak tunjukkan yang itu adalah Masjid India. Kalau macam anda berada di Bandar Johor Bahru dan kebetulan pada hari Jumaat anda ingin melaksanakan kewajipan solat Jumaat, Masjid India ini adalah merupakan antara masjid yang moden dan canggih dan terselesa, antara yang paling selesa di Johor Bahru. Sejuk, selesa, senang nak ambil wuduk, dan tempat letak kasut pun banyak. Okay, baik, kita pergi ke susur yang kedua yang dipenuhi dengan seni jalanan moden dan abstrak. Yang ini menarik sikit kerana dia jenis pixel. Tak pernah lihat yang macam ni, pixel.
pixelized. Kalau dari dekat kita tak faham apa ni kan, kotak-kotak-kotak tapi kalau dari jauh baru kita nampak sebenarnya ianya ialah gambar seekor kuda ataupun alpaka ke. Yang merah-merah tu apa tak faham. Mungkin kalau saya pakai AI, cuba kita pakai AI dan kita minta AI supaya menterjemahkan lukisan ini kepada yang boleh difahami oleh saya rasa unicorn, sebab kat atas sana ada satu tanduk kuda bertanduk unicorn. Apa-apa pun kejap lagi saya akan sharekan apa kata AI. Yang ini kontroversi sikit. Bentuknya seakan-akan logo halal, tapi sebenarnya diejakan sebagai legal. Tapi betul lah, sebab ini adalah lam, ini adalah ga, huruf Jawi, dan lam lagi, legal. Kalau halal, ha, lam, alif, lam, kan? Ini unik. Apa maknanya? Apakah yang ingin diterjemahkan? Kat sini ada papan tanda Tanjung Puteri tapi telah diconteng. Tapi cara contengannya cantik lah. Adakah disengajakan ataupun vandalisme yang indah? Vandalisme yang indah, sesuatu yang baru. Okey, kat sini kan dulu ada gambar berkesan tau, hero JDT, antara hero-hero JDT. Sebab JDT ni kelab bola sepak terunggul di Malaysia. Semuanya hero-hero belaka, tapi dah hilang dah. Alah, mana pergi mungkin dah di-upgrade. Tak tahulah sama ada kalau mural-mural diubah, diminta kebenaran daripada pihak berwajib, ataupun malam-malam mereka cuma terus datang dan terus lukis mural yang baru di atas yang lama. Sayang ada gambar berkesan kat sini. Okay, anyway, kalau anda nak tahu kan, di penghujung laluan susuk ini ada apa? Tengok pixel ni, gambar pixel ni, kalau daripada sini lebih jelas nampak bentuk unicornnya. Mungkin badan depannya warna putih, belakangnya merah dan kuning macam api. Interesting. Okay, di depan ni ialah jalan kita panggil mini Little India. Daripada jalan sana hujung sampai hujung sana ialah barisan-barisan kedai-kedai yang menjual produk-produk untuk kaum India. Kat sini kalau time Deepavali memang penuh dan menarik sekali. Tak kira sama motor bising, tak kira sama ada kaum India ke, kaum Cina ke, kaum Melayu ke, kalau mereka lalu di sini pada time Deepavali memang menarik. Walaupun tak beli, tapi nak cuci-cuci mata, okey. Baik, kita teruskan perjalanan kita. Ataupun dah tak ada lagi ke? Saya rasa ini saja mural yang ada. Tak apa, saya pergi pusing lagi kejap ya. Okey, dah tak ada lagi dah. Itu saja mural-mural dan seni-seni jalanan yang ada, yang boleh saya kongsikan kepada anda di Bandaraya Johor Bahru. Tetapi kan, bila dah saya berada di atas bukit ni, baru saya perasan ada yang saya miss, ada yang terlepas. Apa tu? Okey, kat sana ada gambar potret seorang penari wanita sedang menari zapin. Okey, dan ada juga gambar yang daripada dekat saya tak faham apa, iaitu yang sana tu. Kan? Nampak tak? Dua kereta lomba yang kalau dari dekat kita memang tak nampak. Kita kena tengok dari jauh. Ada lagi tak yang macam dari jauh kita tak kenal? Kita cuba pergi sudut yang lain Okey, kalau gambar toko-toko di depan kita ni,
Dari atas bukit ni lebih jelas alamat, tapi ada satu tiang elektrik pula di depannya. Mungkin sudut dari sini cantik, tapi saya tak dapat cam lah. Minta maaf, saya tak dapat cam siapa-siapakah mereka. Di bawahnya pun tak ada sebarang tulisan menerangkan tentang gambar ini. Okey. Tapi yang saya suka kat sini sudut daripada atas bukit ni, dia menggabungkan elemen lama dan baharu. Bangunan-bangunan lama, kemudian bangunan-bangunan yang daripada tahun 80-an, dan di paling belakang sekali ialah RNF, resident apartment atau kondo yang serba moden di belakang sana. Di bawahnya ada shopping mall RNF lah, dan di sana anda nampak ialah landasan RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura, yang bakal siap tahun ini. Kita boleh menaiki RTS Link itu, kereta api RTS Link daripada Johor Bahru ke Singapura, dan telah diumumkan harganya tidak sampai RM20 tak silap saya sekali jalan. Best kan? Baiklah, itu saja yang ingin saya kongsikan kepada anda. Saya ingin kongsikan lebih banyak lagi, tetapi itu saja yang ada pada hari ini. Saya akan kembali di channel saya ini di hari yang lain. Jangan lupa untuk, jika anda suka, tolong like, share dan subscribe. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye dan Assalamualaikum.